untuk first time home buyer yang tak pernah beli rumah lagi ni, maybe tengah survey rumah kan. So stop kejap survey rumah dan check 5 benda ni dulu. Sebab benda ni bagi aku penting lah untuk membantu lah. Elak kau rasa menyesal tak check dulu sebelum buat apa-apa keputusan. Ada orang dia nak beli rumah untuk bagi yang terbaik lah untuk family masing-masing kan. Tapi mungkin kita tak sedar yang terbaik tu tak semestinya sesuai dengan situasi kita pada waktu tu. Kalau kau check dulu 5 benda ni, at least dia boleh bantu kau untuk lebih confident dengan apa-apa decision yang kau akan buat untuk beli rumah pertama kau nanti. First, aku cadangkan kau check dulu the real reason kau nak beli rumah. Apa tujuan kau beli rumah sebenarnya? Kau nak duduk sendiri ke, buat investment ke, atau dah nak kahwin? Sebab ada orang memang beli rumah sebab dia dah nak kahwin. For example lah, kau nak beli rumah sebab duduk sendiri kan. Kau kena tahu kau ni nak lifestyle yang macam mana, hidupnya macam mana. Kalau kau beli rumah dekat area bandar, mungkin suasana dia dah lain. Kalau kau beli rumah dekat area luar bandar, suasana dia pun dah lain. Kalau kau beli untuk investment pula, biasanya nak sewakan balik lah kan. Mungkin kau kena tahulah potential rental yield. Kalau kau sewakan tu, market rate dekat area tu berapa. Benda ni kau kena tahulah kalau kau beli rumah untuk investment. Kalau kau beli rumah sebab nak kahwin kan, betul ke kau beli rumah sebab nak kahwin, atau sebenarnya kau kena pressure je dengan orang sekeliling? Mungkin kawan-kawan ke family members ke cakap, oh nanti dah kahwin bolehlah beli rumah. Mungkin kau tak plan pun sebenarnya nak beli rumah, hanya kerana sebab nak kahwin kan. Aku suggest jangan rasa pressure lah dengan cakap-cakap orang sekeliling lah. Sebab yang membayar tu nanti kita sendiri lah. Dan yang kedua, rumah yang macam mana kau nak sebenarnya? Kalau kau nak duduk landed ke atau high rise ke, contoh landed tu dia jauh sikit dari bandar kan, tapi rumah tu besar lah, square feet dia tu mungkin 2,000 ke. Kalau nak duduk kat area bandar, mungkin unit tu jenis apartment, so rumah tu mungkin kecil sikit lah compare to landed. Dia punya square feet dia mungkin antara 600 ke 1,000. Location tu dekat dengan office ke, untuk kau senang nak pergi kerja, ataupun dekat dengan family ke, dekat dengan rumah mertua ke, atau apa-apalah yang kau rasa priority dalam hidup kau. Sebabnya dia akan effect kau punya kehidupan seharian nanti. Nombor 3, kau boleh check lah kau ni sebenarnya memang betul-betul mampu ke nak beli rumah sebenarnya. Mungkin ada orang dia tak tahu sebenarnya dia mampu beli rumah 200,000 je atau 400,000 je. So macam mana kita nak tahu? At least try check dulu Sikris dengan Sitos. Sebabnya bank pun kalau dia nak bagi loan, dia nak luluskan loan, dia akan tengok benda-benda ni. Okey tak okey dia punya credit score tu. Nombor 4, kau boleh check kau punya income tu stable ke tak stable. Bagi aku benda ni penting sebab zaman sekarang ni zaman-zaman yang orang banyak kena buang kerja, ada company restructure. Benda-benda macam ni dia effect kau punya income stability lah. Kau kena ingat, once kau beli rumah, komitmen tetap jalan. Tak kisah lah waktu tu kau masih bekerja ke, tak bekerja ke. Kalau yang bisnes tu, bisnes kau tengah power ke, tengah padu ke, atau bisnes kau tengah slow ke, kau tetap kena bayar. Tak kisahlah kau makan gaji ke, kau bisnes sendiri ke, better kau buat kira-kira yang lebih sikit lah, sehabis baik. At least kalau jadi apa-apa kau bersedia lah. Yang kelima ni, kau sebenarnya memang kena beli sekarang ke, kau boleh macam delay tau. Sebabnya kan, beli rumah ni sebenarnya ikut situasi setiap orang dia tak sama sebenarnya. Kau jangan tengok member kau beli rumah, dia boleh beli rumah dan bayar kan. Kau ingat kau pun boleh. Sebabnya hidup dia dengan hidup kau sendiri tak sama. Walaupun kau kerja company yang sama, mungkin kerja yang sama, jawatan sama, gaji lebih kurang, tapi aku yakin kau tak totally kenal member kau tu yang nampak macam mampu beli rumah tu, mampu bayar tu. Apa yang di sebaliknya yang dia tak cerita. Mungkin dia ada side income ke apa kan. Kau tahu macam tu lah. Lagi satu, kau kena menyewa dulu pun tak ada masalah sebenarnya. Tak semestinya kau kena mati-mati nak beli juga rumah kan. Walaupun macam lepas kau check-check yang 4 check sebelum ni kan, macam tak berapa meyakinkan kan, tapi macam nak paksa kan. Aku rasa tak sesuai lah. Sebabnya bagi aku there is nothing wrong lah kau sewa rumah dulu. Dia big decision tau. Beli rumah ni big decision dalam hidup kau. Dia bukannya kau beli benda-benda RM10, RM50. Ni boleh pergi ratus-ratus ribu tau. Kalau yang kaya beli cash tu lain cerita lah. Ni cerita yang marhen. Kebanyakan orang akan beli rumah ni, beli property ni guna loan lah. Lepas kau check 5-5 ni, lagi satu kau kena faham lah. Beli rumah ni
bagi aku dia bukanlah satu achievement lah. Sebab aku sendiri pun beli rumah, aku tak rasa pun aku beli rumah ni, oh aku dah berjaya dalam hidup. Tapi aku rasa macam tanggungjawab lah untuk aku memastikan aku mampu bayar setiap bulan sampai habis loan. Sebenarnya ada orang dia mungkin fikir beli rumah ni satu achievement lah. Tapi bagi aku, yang realitinya rumah tu selagi kita tak habis bayar tu bank punya. Yang pasti bila beli rumah ni dia adalah komitmen. Itu confirm. Belum tentu lagi dia achievement. Lagi satu, jangan ingat bila kau beli property dia confirm untung tau. Memanglah orang cakap at least ada aset sendiri. Kalau kita duduk sewa kita akan bayar aset orang kan. Fine, betul juga, betul. Tak cakap salah pun. Tapi ada orang ingat simply beli rumah ni macam bagi keuntungan tau. Dia mungkin untung tapi untuk long term tau. Mungkin selepas 20 atau 30 tahun. Tak tahulah. Depends lah. Sebabnya harga rumah yang naik kan. Mungkin lain location lain dia punya laju naik tu. Macam tu. Kalau kau nak jual balik kan, nak dapat untung kan. Tak sama setiap rumah, setiap location tu tak sama dia punya laju naik harga tu, demand dia tu. Mana tahu. Ada tempat setiap rumah tu jatuh harga pula kan. Nak jual balik tu tak balik modal. Jangan ingat beli rumah ni confirm untung Dia banyak lagi faktor-faktor lain. Kalau lah beli rumah ni confirm untung kan, rasanya banyak dah orang kaya semata-mata main property je. Tapi cerita yang tak manis tu pun banyak juga. Banyak je orang terciduk sebab loan rumah ni. Dia benda yang berisiko. Macam aku cakap tadi, beli rumah ni, especially rumah yang pertama kan, first time nak beli ni, dia adalah big decision dalam hidup kau. Dan yang kena tanggung tu kau. Nama pun komitmen kan. Tapi sebenarnya memiliki rumah ni banyak lagi kos-kos lain kau kena bayar. Lepas kau check 5 benda ni kan, yakin nak proceed, mungkin kau boleh check lah dekat description aku ada satu dokumen, nama dia Johor Project Cheat Sheet. So dalam ni ada list kau boleh survey. Mungkin ada yang kena dengan kau punya taste, dengan kau punya budget, dengan kau punya target location, dengan kau punya objektif lah. Kau boleh check dulu. WhatsApp je aku, kita boleh discuss. And then aku ada upload video-video lain yang mungkin kau boleh tengok dulu lah. Mungkin akan membantu kau untuk buat keputusan. Especially untuk yang tak pernah beli rumah, first time home buyers.